Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan cadangan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin agar UMNO bekerjasama dengan PN untuk membentuk Kerajaan Negeri Perak bagaikan mimpi di siang hari. Hamzah mendakwa bahawa kerjasama UMNO PN akan berjaya menyelesaikan pelbagai masalah di Perak termasuk ladang babi haram. Zahid berkata, kalau di PRK Air Kuning ini baru ada cadangan macam itu, saya ingat ini pukul 12.30 tengah hari, kalau mimpi maknanya mimpi di siang hari. Zahid turut menyangkal dakwaan Hamzah bahawa penyokong UMNO cenderung ke arah PN ekoran kerja sama BN dengan DAP. Beliau yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata, dakwaan tersebut dibuat oleh PN kerana sedar mereka mula hilang sokongan rakyat. Dulu mereka juga bekerjasama dengan DAP, jadi tidak timbul masalah ini dan pengundi pun tak lagi tertarik. Isu dimainkan pembangkang dalam kempen juga isu berulang bukan hanya di Air Kuning tapi PRK Mahkota, Nenggiri, Pelangai serta kawasan lain.